Siapa yang berjaya dapat tiket ke Jepun murah hari tu, sila ambil perhatian yang duit Jepun sekarang tengah murah. Baik tukar sekarang. Tukar sekarang dekat Wise. Sebab Wise selalunya memang rate yang paling rendah lah. Korang boleh convert terus duit Malaysia ke Jepun untuk lock the rate. Boleh je tak convert and then korang spend dekat Jepun. Tapi rate tu takkan lock lah. Tapi kalau korang beli sekarang, korang akan lock rate 2.4 tu. Pergi kat link bio Ami, korang register and then nanti korang boleh dapat kad fizikal dia. Kad fizikal ni dia tak wajib pun. Kad fizikal ni kalau korang nak cash out, contohnya pergi Jepun, nak cash out dekat Jepun, pergi ke ATM sana. Tapi kalau korang nak guna semata-mata untuk tap, pergi kat kedai nak tap ke kan, korang boleh je masuk ke dalam Apple Wallet ke. Bila ada Wise, ada Tashengo, korang tak perlu nak tukar cash banyak sangat. Sekarang siapa yang tak ada account Wise ke, tak ada account Tashengo ke, pergi daftar. Sebab kalau korang nak travel, memang senang. Ni kalau Amin rasa macam tukar je lah 1,000 terus. Kalau memang nak pergi lah, kalau memang nak pergi, tukar je 1,000 terus. Anything happen, nanti dekat sana boleh cash out.